Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Cuti sekolah ni masih ada yang bercuti lagi ya. Baru 15 orang masuk, boleh panggil ramai-ramai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum semua. Semua dah makan ni? Malam ni slot Aquila Talk sebulan 2 kali, iaitu minggu kedua dan minggu yang terakhir. Tu malam ni kita bawa tajuk produk lah, aloe vera. Okey, siapa yang nak buka kamera tu pastikan berpakaian sopan, menutup aurat, get ready semua. Kau boleh letak background macam ni apa ni, FGR Hong Kong untuk tahun depan 2027 kan. Okay, letak ramai-ramai sini, buka kamera, bagi gelombang kuning je kan. Salam. Okay, tanpa berlengah masa, Kak Bida nak memperkenalkan speaker pada malam ini. Salam pagi semua, pagi. Masuk ramai ya. Pagi lagi. Okey semua sahabat-sahabat Kak Bida yang saya hormati. Okey, saya perkenalkan diri, saya Manager Farida Abdul Aziz, bawah rangkaian Coach Izalin Sidik. Okey, malam ni saya bawakan supervisor saya, itu saya sikit tee up je kan. Beliau ni merupakan seorang isteri dan ibu kepada 7 orang anak, 3 lelaki dan 4 perempuan yang membina kehidupan keluarga sambil berkhidmat dalam dunia korporat, iaitu salah sebuah bank selama 32 tahun. Bukan biasa-biasa bukan 10 tahun, 32 tahun. Okey, sepanjang tempoh tu beliau berkhidmat dengan sebuah institusi perbankan kemuka dengan pendapatan 5 angka sebulan. Okay, satu pencapaian yang bukan mudah lah untuk semua orang yang mampu capai kan. 32 tahun. Dan setahu Kak Bida, masa last gaji beliau, ada kenaikan gaji masa tu. Mencecah 11,600 macam itulah. Bukan semudah kan. Kalau korang semua nak tak tinggalkan gaji 11,600 kan. Okay, ramai je dalam forever ni yang tinggalkan gaji 20,000, 30,000 kan. Okay. Betul. Beliau ni dia macam-macam buat perniagaan MLM. Dan sebenarnya beliau ni juga kan Kak Bida memang kagumi dululah. Kak Bida selalu tengok dia memang gigih lah buat MLM dulu, tengok je kan. Dan pernah nak pergi overseas tapi masa tu dia mengandung kan. Masa tu memang kagum lah dengan semangat dia. Single level pun dia boleh pergi overseas masa tu. Dan sebenarnya Kak Bida ingat dulu Kak Bida join bisnes dengan dia. Tapi sebenarnya dalam forever ni Kak Bida yang memperkenalkan dia. Dia berangkan Kak Bida lah. Beliau dengan Forever Living ni pada tahun 2020 lah, lebih kurang sama saya. Tapi sebab komitmen kerja kan, kerja bank sibuk dan tak boleh buat bisnes. Lepas tu beliau ni stop lah. Bukannya berhenti terus tapi stop sekejap. Dan inilah turning point hidup beliau. Pada 1 Januari 2025, beliau buat satu keputusan besar, letak jawatan dan pilih untuk menumpukan sepenuh masa dalam bisnes Forever Living ni. Malam ni beliau akan berkongsi perjalanan sebenar. Bukan sekadar tentang bisnes, tapi tentang keberanian, buat keputusan, kesihatan, kehidupan dan peluang masa depan. Jadi, tuan-tuan dan perempuan, mari kita beri tumpuan sepenuhnya dan beri semangat kepada kakak Kak Fidah ni kan. Supervisor kita dah merupakan kakak Kak Fidah dan banyak juga beri semangat Kak Fidah kan. Dengan tajuk kelebihan aloe vera. Kenalkan Kak Mazlina Abdul Aziz atau Kak Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Pagi.
Apa khabar semua, sihat? Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih semua kerana sudi bersama Kak Mas malam ni. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bi khair. Alhamdulillah malam ni kita Kak Mas. Kak Mas sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Coach Ezalin kerana memilih Kak Mas dan percaya Kak Mas boleh buatlah presentation malam ni. Kak Mas cubalah sebaik yang mungkin. InsyaAllah semua pun masih dalam proses pembelajaran. Kan? So malam ni Kak Mas nak kongsi ilmu, sejarah dan kefahaman sebenar tentang satu tumbuhan yang Allah cipta dengan keistimewaan luar biasa, iaitu aloe vera atau kita kenali sebagai lidah buaya. Lidah buaya ni sebenarnya orang Indonesia yang panggil lidah buaya. Sebab dia tengok buaya tu buka mulut tu, gigi dia tu macam aloe vera kan, tu dia panggil lidah buaya. So ramai yang kita tak pernah dengar tentang aloe vera ni, yang tak faham sebenar-benarnya tumbuhan ni. Sebenarnya dah digunakan sejak ribuan tahun lah, kan? Sejak lebih 4,000 tahun. Di zaman Mesir lagi kan. So malam ni Kak Mas nak nak cerita lebih detail pasal aloe vera, kebaikan dia dan apa perbezaan dia lah dengan aloe vera yang ada di Forever Living. Okay. InsyaAllah. Okey, mula-mula sekali, apa itu aloe vera dan sejarahnya? Aloe vera ini ialah sejenis tumbuhan sukulen yang dikenali juga dengan nama lidah buaya. Siapa tahu apa maksud sukulen tu? Boleh komen kat ruangan chat, sukulen. Apa maksud sukulen? Malam ni belajar sains. Dia pernah dengar kan, tapi ingat lupa kan. Sukulen tu. Dia masih tumbuhan yang ada batang itulah, yang ada dia punya air kan macam tu. Itu dipanggil sukulen. Okey, yang dia dah digunakan selama beribu-ribu tahun lah, secara tradisional selama beribu-ribu tahun untuk pelbagai tujuan perubatan dan kecantikan. Dia juga dipanggil satu perkataan dia apa tu, plant of immortality, maknanya tumbuhan keabadian, tumbuhan untuk kehidupan, untuk meneruskan kehidupan kita dengan sehat, dengan cantik, maknanya dalaman luaran. Itulah orang panggil dia plant of immortality. So lidah buaya atau aloe vera ni dia berasal dari daerah beriklim panas di Afrika Utara, tapi kemudian tersebar ke negara-negara lain lah, contohnya Timur Tengah, Eropah, Amerika dan Asia melalui jalur perdagangan dan perpindahan manusia. Spesies dia ada banyak lah, contoh dia Aloe barbadensis, Aloe indica, Aloe perfoliata. Nama aloe vera tu sendiri berasal dari bahasa Arab, aloe, macam tu. Maksud dia bahan pahit yang bersinar. Dan dalam bahasa Latin, vera bermaksud sejati. Okay. Sejak zaman Mesir purba banyak membantu merawat luka, melembapkan kulit. Banyaklah kisah dia dan ramai ada juga yang buat kajian, yang buat buku pasal aloe vera lah. Kelebihan, keajaiban aloe vera ni. So dekat Afrika, dekat Asia, Mediterranean, dia digunakan untuk kulit dan pencernaan. Okey, apa kebaikan dia pula? Kebaikan dia ada banyak sangat.
Nanti kita senaraikan, ada 8 bahan dia tu yang bagi banyak kebaikan lah pada kita semua. Yang ramai yang tak tahu. Yang orang tahu dia mungkin dia buat untuk apa? Untuk rambut, untuk muka macam tu kan. Tapi ada lebih pada tu lah. Dia bahan nutrien dia tu contohnya polisakarida, mineral, vitamin, asid amino dan enzim tu semua tu sangat membagi manfaat pada kita semua. Alhamdulillah. Okey. Inilah contoh-contoh sifat-sifat yang ada dalam aloe vera yang sangat memberi manfaat pada kita. Okey, yang pertama sekali lignin. Lignin ni ialah satu bahan yang mempunyai daya penembusan yang sangat tinggi. Masuk ke dalam badan kita, lepas tu dia membawa nutrien-nutrien yang penting lah ke dalam tubuh badan kita lah, lignin tu. Dia dapat mengesan masalah kesihatan kita disebabkan sifat dia yang tembus ke dalam sel tu. Yang kedua ialah saponin. Saponin ni adalah sejenis bahan macam sabun. Dia membersihkan usus kita dan dia bersifat antiseptik. Ajaibnya dia tu dah tembus, lepas tu antiseptik pula kan. Okey, anthraquinone ni pula adalah antibakteria, antikulat dan antivirus. So dalam sebarang kesakitan kita tu dia akan rasa macam lega, gatal-gatal pun lega. Dia maknanya dia meredakan kita punya kesakitan tu. Okey, untuk vitamin pula, vitamin aktif dan mineral aktif. Apa maksud vitamin aktif tu? Vitamin aktif tu ialah vitamin yang memang dah ada dah dalam bentuk sedia digunakan oleh badan. Vitamin aktif ni. Maksudnya dia tak perlu dah nak proses-proses apa-apa. Badan terus boleh gunakan tanpa melalui proses-proses yang sukar lah, melalui hati ke organ lain, tak perlu. Contoh vitamin dia A, B1, B2, B3, B6, B12. Banyaklah. Semua ni memberikan nutrien dan memperbaiki sel-sel kita yang rosak. Okey, manakala mineral aktif tu pula, mineral aktif tu dia bahan mineral yang paling mudah untuk diserap kat badan kita. Maksudnya bahan dia tu dia takkan menyusahkan lah kita punya buah pinggang, memberat buah pinggang kita bila kita minum. Dia mudah diserap kat badan kita. Itu mineral aktif. Contoh dia kalsium, kromium, kuprum, ferrum, magnesium, mangan, kalium, fosforus, natrium dan zinc. Banyaklah. Banyak bahan mineral dia. Dia dah kat situ tulis ada 20 mineral. Asid amino pun ada 20. Asid amino dia ni adalah protein yang digunakan untuk membina sel dan tisu. Ini dia kata renew cell ni. Kita selalu cakap poin-poin penting bila kita nak bercakap dengan customer kan, dengan apa, renew cell. Sebab kita mesti mengambil sesuatu suplemen tu mesti dengan tujuannya untuk lebih memperbaiki sistem badan kita. Sebab itu yang kita minum aloe vera, dia dari dalaman, dia memperbaiki dari dalam. Sebab bila kita buat sesuatu yang cuma diguna dari luar, so yang itu tak ada membantulah kita untuk membina sel lah dalam badan kita. Okey, yang enzim tu, enzim kita untuk menjadi pemangkin untuk proses-proses metabolisme, lepas tu dia menghuraikan gula dan lemak makanan, membantu penghadaman dan mempertingkatkan penyerapan nutrien. Okey, untuk monosakarida dan fruktosa, monosakarida dan polisakarida pula ialah gula ringkas. Ini sebenarnya dia merangsang penghasilan antibody lah dalam badan kita. Itu sebabnya aloe vera gel ni dia bersifat apa tadi? Antibakteria, anti-fungus, antivirus, antibody, macam tu. Semuanya boleh jadi. Tengok berapa banyaknya kebaikan yang ada dalam sebotol aloe vera tu.
Tak ada dalam mana-mana tumbuhan semula jadi di dunia ini. Okay. Ini adalah mengikut kajian tentang ubat-ubatan tradisional Indonesia. Lidah buaya telah dipuji sebagai tanaman keabadian yang saya sebut tadilah, plant of immortality, oleh masyarakat Mesir kuno yang menggunakannya untuk perawatan kulit dan kesihatan. Bahkan catatan sejarah menyebut bahawa Ratu Mesir Cleopatra menggunakan gel lidah buaya sebagai rutin kecantikannya. Okey. Selain pada itu, dia juga digunakan untuk kecantikan dan luaran macam Cleopatra tadilah. Cumanya bila di kita punya Forever Living ni, dia ada dalam setiap kita punya skincare tu bahan asas dia ialah aloe vera, di mana dia melembabkan dan menenangkan kulit. Sebab kandungan air dia tu, dia menenangkan air dalam gel dia tu lah, menenangkan dan bagi vitamin kepada kulit kita. Ada vitamin A, C dan E. Selain pada tu, dia membantu penyembuhan luka kecil dan mengurangkan keradangan kulit. Luka cepat elok dan cepat mengalami pembaikan dalam sel-sel dia itulah bila kita menggunakan aloe vera. Digunakan sebagai bahan dalam skincare juga. Yang ini skincare, hair care dan selepas sunburn. Untuk kesihatan dalaman, seperti yang kita cakap tadi lah, dia membantu pencernaan dan membersihkan usus. Yang kedua, menyokong sistem imun badan. Yang ketiga, menyokong proses detoks badan. Yang keempat, membantu melegakan sebelit dan masalah pencernaan. Dan dia juga memperbaiki penyerapan nutrien dari makanan. Bila usus dah bersih, jadi penyerapan nutrien tu lebih mudah untuk diserap. Siapa yang sesuai untuk minum aloe vera ni? Recording stop pula. Recording. Okay. Dan mereka yang nak hidup lebih sihat, maksudnya dia ada mengambil ubat-ubatan yang lain tapi dia nak lebih sihat, so dia sesuai untuk ambil aloe vera gel ni. Dan jarakkan pengambilannya sekurang-kurangnya 2 jam macam itulah. Dan mereka yang ingin penjagaan dari dalam. Okey, apa kebaikan aloe vera gel Forever Living berbanding dengan aloe vera yang lain? So produk aloe vera dari Forever Living ni sering disebut kerana kualiti dia, ketulinan dia, kualiti dan ketulinan dia tu. Dia adalah aloe vera gel, bukan jus. Maksudnya ketulinan dia sehingga 99.7%. Dan distabilkan supaya nutrien dia tidak hilang dengan cepat selepas diproses. Itu sebabnya biasanya bila lepas kita minum, kita simpan dalam peti sejuk kan. Tapi kadang-kadang saya buat jugalah cara letak kat luar. Kadang-kadang letak dalam kereta pun dia tak rosak jugalah. Cumanya kalau terlampau panas tu mungkin dia akan jugalah kandungan nutrien dia tu akan berkurang. Tapi dia still boleh minum dan kita rasa dia punya kebaikan dia. Okey, ini ialah video ladang aloe vera untuk Forever Living. Tengok betapa luasnya ladang kita ni, keluasan dia 2 kali negara Singapura dan kita ada lebih 5 juta pokok di ladang ini yang dijalankan secara organik sepenuhnya.
Cepat. Baik. Kalau nak saya punya main, kami datang. Pukul 10, 10.30 akan datang. Tapi tak ada cas. Kau ada? Juga. Ha. Ni buat ni Jelang dia. Dong ni je. Dan ni kawan kenal ni. Oh, kenal Minggu lepas ingat. Pas minggu lepas. Lepas Jamil sebenarnya modal tak ada je. Ha? Dia tak ada modal. RM90 je tuan. Dia tak ada modal. Takkan RM90 tak ada modal. Kalau cakap ada dia boleh buat je. Kan? Dia boleh buat teruskan. Ni kawan Dia dia tahu? Tak ada modal. dia tak ada. RM90 je tuan. Sampai 50. Kan? Kau nak buat rumah kat sini tu tak jadi. Main apa semua dah order. Mesti pula tak ada macam tu kan. Malah nak buat. Tengok buat. Malah lah. Tapi tadi jumpa Jam Sari. Tadi siapa? Yang Zeng tu. Oh. Dia kata tu Okey. ada satu anu tu dia kata. Cas lah. Ni dah nak habis. Nanti satu habis je. Itu lah. Siapa yang bercakap tolong mute. Terima kasih. Terima kasih atas kerjasama anda. Okey, pernah tak tuan-tuan dan puan-puan semua perasan bila kita minum aloe vera gel, rasa dia berbeza-beza antara seorang dengan seorang yang lain. Ada yang rasa masam, payau, pahit, masin. Sebenarnya perbezaan ni bukannya sebab aloe vera tu rosak ke atau tak elok lah, tapi lebih kepada dalaman badan kita sendiri. Bila badan kita banyak bebanan akibat pemakanan, stres, kurang air atau gaya hidup, deria rasa kita juga boleh terkesan. Sebab itu aloe vera gel ni mesti diamalkan secara konsisten dan bila dah diamalkan tu kita akan rasa lebih natural. Lepas tu lebih tawar. Rasa macam air biasalah kalau kita konsisten. Okey. Sebab apa kita kena minum aloe vera?
punca penyakit bermula dari usus. Ya, sabda Nabi Muhammad SAW, perut itu adalah rumah penyakit dan banyak makan itu punca segala penyakit. Hadis riwayat Muslim. Maksudnya tu, aloe vera ni fungsi dia tadi untuk kita membersihkan usus kita tadilah. Jadi bila usus yang baik, kesihatan pun baik. Kebanyakan penyakit, contohnya kanser, diabetes, obes dengan penyakit jantung, alergi, asma tu, semuanya dikaitkan dengan usus anda yang kotor. Okey. Itu sebabnya kena konsisten dengan aloe vera. Punca penyakit tu 80% adalah dari usus dan 20% adalah dari salur darah yang tersumbat. Tapi yang menjadikan kita punya salur darah tersumbat tu ialah berpunca daripada usus yang kotor. Okey. Usus kita ni dia terima je apa yang kita makan tu, apa yang kita sumbat setiap hari tu, dia tak dapat dah menolak kan. Makanan pula makan yang bukan banyak perisa, pewarna, pengawet, banyak toksin. Jadi dah bertahun-tahun, puluh-puluh tahun macam ni lah rupa usus kita ni, dah nazak dah. Kesian ya. So kena disirami dengan aloe vera setiap hari. Inilah rupa usus kita. Inilah usus yang normal. Ini adalah usus 35, umur 35. Ada apa tadi? Ini pula ada diabetes, obesiti, lelaki berumur 49 tahun. Satu tahun, yang ini asma. 58, hypertension dah tinggi, lelaki. Breast cancer, 45 tahun. Tahun breast cancer. Apa pengajaran yang kita dapat daripada video ni? Ini menunjukkan apa? Menunjukkan semakin sakit orang tu, maksudnya semakin kotorlah usus dia. Macam itulah lebih kurang ayat nak cakap kan. Ini umpamanya sinki dekat rumah kita lah. Bila tak ada dibersihkan, lama-lama tersumbat. Sama juga macam usus kita. Tak pernah dibersihkan, lama-lama tersumbat dan akan menyebabkan pelbagai penyakit dan mungkin akan menyebabkan kematian. Okey, ini ada demo aloe vera gel. Umpama kita punya usus yang bersih pada awalnya, tapi disebabkan pengambilan makanan yang banyak pengawet, pewarna, perisa dan pencemaran dari alam sekitar juga menyebabkan banyak toksin dalam badan kita. So kita umpamakan pula mi ini adalah seperti usus yang mengembang dan menyerap segala apa yang kita makan. Tengok betapa kotor usus kita bila tak dibersihkan. Air kosong tu tak boleh nak bersihkan ya, dia cuma menghilangkan haus saja. Ia mesti
menggunakan aloe vera gel untuk dibersihkan sampai ke kerak-kerak yang paling dalam setiap hari. Sebab apa? Sebab kita makan setiap hari. Dan makanan kita pula sekarang ni terlampau banyak pencemaran, terutamanya dari racun serangga, dari suntikan kepada ayam, ikan, semua pun ada suntikan. So amalkan aloe vera gel setiap hari. Dan akan ada lapisan perlindungan kepada usus kita, ya. InsyaAllah. Apa jadi kepada usus kita? Bersih, sebersih-bersihnya dan badan pun sehat. Okey, ini ialah barisan saintis kita yang menjalankan pendidikan, menjalankan kajian lah untuk aloe vera kita. Dia ada R&D dan untuk pastikan ya semua bahan kita ni adalah pure, bebas daripada bahaya dan memastikan setiap batch tu adalah sama je kualiti, konsisten kualiti dia. Ni saintis ni adalah pasukan daripada pakar ya, yang betul-betul pakar yang dah bertahun-tahun menjalankan pendidikan produk Forever Living dan bertanggungjawab memastikan setiap produk Forever adalah selamat, berkesan dan berkualiti tinggi sebelum sampai ke tangan pengguna. Mereka adalah Dr. Roger Clements, Dr. Peter Pressman dan Dr. A. Wallace Hayes. Okey. Selain pada tu, kita juga mendapat pensijilan antarabangsa. Contohnya IASC iaitu International Aloe Science Council ni mengesahkan aloe vera kita adalah tulen, berkualiti dan tidak dicairkan. Untuk kosher certified pula, ia adalah jaminan bahawa pembuatannya adalah bersih dan menjaga pengawalan kualiti. Kita juga ada hala antarabangsa iaitu IFANCA. IFANCA ni ialah Islamic Food and Nutrition Council of America. Tapi dia akan mengikut setiap negara tu lah, menggunakan label pada negara masing-masing. Contohnya untuk Malaysia ialah JAKIM. Dan vegan dan gluten free ni adalah untuk mengatakan bahawa ia tidak ada menggunakan bahan-bahan daripada haiwan dan tidak ada juga macam menggunakan susu ke telur ke madu, kolagen haiwan lah, vegan and gluten free. Okay, ini adalah CJ-CJ yang tadi yang mendapat pengiktirafan antarabangsa. Kosher, IASC, ini halal antarabangsa dan cruelty free. Okay. Okay, testimoni kita ni dah ada beribu-ribu testimoni sebab kita ada di 170 buah negara kan. Dan setiap negara tu pasti adalah testimoni masing-masing. Yang untuk di Malaysia, yang ini Kak Mas tunjukkan anak Kak Mas sendiri. Masa Ogos 2024 tu dia baru Form 4 lah. Yang Ogos 2025 ni dia Form 5. So masa dia Form 4 tu muka dia teruk sangat sebab dia baru nak masuk kat sekolah baru tu, mungkin stres ke apa ke. Tapi sekarang dah betul-betul bersih lah muka dia. Dia gunakan skincare tu, contohnya aloe scrub, aloe jelly dan propolis cream. Dan dia ada juga makan suplemen, contohnya aloe vera gel, omega 3 plus dan absorbency. Itu memang dia konsisten lah tu. Okey, untuk testimoni antarabangsa, ini ialah nenek kembar
yang paling tua di Jepun. Dia minum aloe vera ni 2 liter ni sebotol sehari. So umur dia dah menjangkau 120 tahun lah. Tapi mereka meninggal pun dalam keadaan mereka sihat lah. Okay. Dan kucing ni pula nama dia Spike. Ini pun kucing tertua di dunia. Berumur lebih 37 tahun macam tu. Dan yang penyakit sopak ni, ini ialah penyakit yang sebagaimana kita tahu memang susah nak sembuh lah. Dan saya pun pernah tengok dari kecil kalau ada orang ada sakit macam ni memang susah nak sembuh. Tapi rupanya boleh disembuhkan dengan produk-produk aloe vera gel. Yang ini pula untuk baby yang ada ruam susu macam tu kan. Cuma gunakan 2 produk luaran ni lah. Dan tengok muka dia. Cantik Okay. Bagaimana mengamalkan aloe vera secara konsisten? Kita ada daily nutrition pack. Yang satu ni aloe vera gel dengan omega 3 plus dan bee pollen. Yang satu lagi set ialah aloe vera gel, omega 3 plus dan absorbency. So, daily nutrition pack tu ialah untuk kegunaan sebulan, di mana kita ada 3 botol aloe vera gel tadi dan 1 botol omega 3 plus yang ada 120 soft gel serta bee pollen yang cukup untuk kegunaan sebulan. Jadi kita akan konsisten gunalah kalau kita ada set daily nutrition pack tu. Yang kedua pula adalah set Clean 9. Set Clean 9 ni kita gunakan untuk program Clean 9 yang kita dah jalankan untuk beberapa batch setakat tahun 2025 dan batch pertama dah berjalan untuk tahun 2026 ni. Yang kat sini pun ada 3 botol aloe vera gel, ada omega 3 plus, bee pollen, ada Forever Fiber dan Forever Light. Jadi dekat sini kita akan gunakan aloe vera gel ni secara konsisten selama 9 hari. Sebab sehari kita akan minum dalam 120 ml pagi, 120 ml tengah hari dan malam. Jadi kita akan gunakan banyak. Ini cukup untuk 9 hari. Jadi tujuannya untuk detox badan, membantu pengurusan berat badan, mencantikkan kulit, meningkatkan pencernaan, meningkatkan kekuatan fizik dan vitalitas, meningkatkan imuniti dan memulihkan sistem badan pulih dengan baik. Ini akan kita dapat secara semula jadi bila kita amalkan ni dengan pemakanan tertentu dan senaman yang kita akan dimonitorkan oleh coach-coach kita yang sangat berpengalaman. So ini pilihan untuk kita lebih konsisten. Yang ketiganya, ini ada set Clean 9 juga. Kalau kita beli di apps, ada hadiah tote bag ni. Yang ini kita boleh pilih mana-mana set sama ada nak Forever Light yang vanilla ataupun yang coklat. Dan sama ada nak ambil omega 3 plus bersama dengan bee pollen atau omega 3 plus bersama dengan Field of Green. Okey. Untuk set yang ketiga ialah Start Your Journey Pack. Ini ialah dinamakan juga set VIP untuk kita upgrade terus kepada VIP. Jadi kita memerlukan set yang 3 ni untuk kita terus dapat diskaun selepas tu 30%. Jadi pembelian selepas tu adalah 30% dan setiap botol aloe vera akan jadi lebih murah berbanding 5% sebagai ahli biasa. Selain pada itulah kita dapat konsisten minum aloe vera gel kerana setiap set ni dia ada aloe vera yang banyak. So kita boleh sama ada guna untuk diri sendiri atau kita boleh gunakan untuk anak-anak, ahli-ahli keluarga yang lain atau kita bercerita dengan kawan-kawan, dengan orang-orang yang kita baru kenal untuk kita share lah kebaikan tu
Kita mesti share kebaikan ni supaya benda ni akan berpanjangan. Dan kita pun bila kita sihat, kita nak orang lain pun sihat. Maksudnya bila kita bagi kebaikan tu, kita akan rasa macam memberi sesuatu yang bermanfaat lah untuk manusia lain. Kan? Bukannya sebab semata-mata kita nak duit, semata-mata nak keuntungan. Ya? Kita mesti nak tengok juga orang sihat dan mendapat manfaat yang sama. Macam itulah. So yang ini adalah set Start Your Journey Pack bermula Januari tahun ni sehingga 31 Mac 2026. Boleh pilih mana-mana set dan tengok kesesuaian masing-masing lah. Sebab yang kedua ni lebih pada ada Forever Light. Kalau kita nak buat program Clean 9 tadi, sesuai lah untuk ambil pack yang kedua ni. Kalau yang pack pertama, kita ni untuk seluruh keluarga lah. Maksudnya dia ada ubat gigi, ada aloe soap, aloe jelly, ada aloe peach, ada aloe berry nectar. Yang ni komplit ya, ini komplit. Set yang pack yang pertama ni. Ikut kesesuaian masing-masing lah. Kalau yang pack yang ketiga ni, lebih kepada mereka yang nak detox. Detox lebih lah. Ataupun mereka nak share dengan kawan-kawan untuk merasa kebaikan aloe vera buat permulaan. So boleh jual lah sebotol tu. Jual lah. Harga jual RM116.95. Okay. So untuk gunakan aloe vera tu kena join lah Forever dengan keahlian ialah RM90. Dan kita secara tak langsung sajalah ni Kak Mas cerita secara tak langsung kita akan dapat banyak kebaikan lah. Jika kata kita bukan ahli, kita jual kepada yang bukan ahli, kita akan dapat 30% lah keuntungan kalau kita dah VIP tadi, bila kita dah ambil set VIP. Jadi keuntungan contohnya lah aloe vera gel ni sebotol dia keuntungan dia RM35. So bila kita dah bercerita kepada 10 orang, mereka pun beli, inilah keuntungan kita dapat RM350. So kalau kita ada yang berminat pula nak jadi ahli yang biasa, setiap pembelian mereka tu kita akan dapat 25%, dan 25% daripada RM116 ni ialah RM29. Jadi untuk 10 orang kita akan dapat 250. Yang ini akan dimasukkan ke dalam akaun sebagai bonus. So untuk VIP 30% ni dia harga lebih kurang dalam 1,600. Bila ada orang yang masuk pula VIP dekat bawah kita lah. Contohnya dia pun nak juga harga yang murah, dia ambil juga set VIP. Kita akan dapat 25% daripada harga jualan ni tadi. So kalau kita dapat 5 VIP, dalam 2,000 dah kita dah dapat balik, dah patah modal balik. Kita tadi dah keluarkan dalam 1,600 kan. Jadi jumlah yang kita dah jual aloe vera ni kita dah patah balik modal dah. Inilah extra bonus lah yang kita dapat daripada perkongsian yang kita dah buat dengan kawan-kawan, dengan siapa-siapa tadilah. InsyaAllah. So kita ada banyak sebenarnya bonusnya. Cumanya secara ringkas je lah Kak Mas cerita untuk bonus penajaan tu. Yang tadi macam Kak Mas kata untuk VIP kita bila menaja orang kita akan dapat 25%. Dan setiap pembelian tadi macam tadilah sebotol aloe vera tu kita dapat RM29. Tapi seandainya kalau set VIP yang biasa, yang bukan SYJP tu, kita jual, kita dapat 25%, kat sini kita dah dapat RM536.50 sebagai bonus lah. Cuma tadi kalau set SYJP tu, kita akan dapat dalam 400 lebih lah. Dan yang seterusnya, kalau kata kenaikan pangkat ni berlaku,
Maksudnya macam Kak Mas dah 38%. Jadi Kak Mas akan dapat overriding tu sebanyak 33% lah. So dia punya bonus daripada penajaan VIP pun akan lebih tinggi lah. Begitulah selanjutnya kepada assistant manager dan manager. Ini dia ada peringkat-peringkat dia lah. Kalau dah ramai ahli-ahli kat bawah kita dan kita akan naik ke peringkat supervisor dan dia akan berkembang lah menjadi assistant manager dan manager, insyaAllah. Okay. So inilah masanya kalau kita nak bermula. Janganlah kita tunggu masa yang sempurna ya. Dah tunggu, dah terdesak baru nak mula, dah tunggu sakit baru nak minum aloe vera gel. Kita boleh bermula dari sekarang. Walaupun kita rasa kita sihat, kita perlu minum aloe vera gel sebabnya kita ada usus yang menerima saja apa yang kita makan setiap hari dan kita kena pastikan usus kita tu sentiasa bersih untuk kita sihat. Untuk bila sihat, kita dapat bekerja, dapat beribadah dengan sempurna. So, bila ada peluang tu, kita kena grab lah. Kalau betul-betul nak ubah hidup, nak bebas hutang, bebas keuangan, bebas masa, lepas tu sihat dan bersemangat untuk berjalan kerja-kerja seharian, kita bermulalah sekarang. Sebab ini adalah platform yang terbaik. Sebab Kak Mas pun dah berpengalaman lama buat MLM, buat bisnes sampai dah berpuluh-puluh ribu, dah buat pinjaman apa semua. Dan Kak Mas dah dapat menilai mana satu bisnes yang boleh menjaminlah kita punya masa depan dan wang kita akan lebih diganda-gandakan lah insyaAllah. Walaupun tujuan asal dia kita untuk sihat, untuk bantu orang lain, mungkin ini adalah peluang kita juga untuk memberi kebaikan yang sama pada orang lain dari segi keuangan dan juga dari segi kesihatan. Okey, sebab platform ni adalah platform yang mempunyai sistem yang sangat baik yang dah dikaji dan dah diiktiraf antarabangsa dan mentor dia dah ada proven sukses. Ya, contohnya Coach Izzadin kita dah menjadi $1 million mentor selama tak sampai 5 tahun. So dan ada ramai lagi lah leader-leader kita yang akan sentiasa bagi ilmu dan bagi kita cara kerja yang betul di dalam platform ni. Okey, yang ini mungkin satu hari nanti insyaAllah siapa tahu kan kita pun akan sama-sama berjalan. Okey, sambung. So ini adalah contoh mereka yang menerima cek US dollar sebagai bonus tahunan chairman bonus manager. So insyaAllah secara tidak langsung kita akan menerima semua ini sebagai usaha kita kerana memberi kebaikan yang betul-betul ikhlas dari hati kita untuk sama-sama berjaya, sama-sama sihat dan sama-sama bagi kebaikan untuk semua orang. Tak kira siapa, tak kira kat Malaysia atau kat mana-mana saja. InsyaAllah. Okay, so Kak Mas nak ucap terima kasih. Terima kasih kepada manager Faridah yang selalu bagi tunjuk ajar, bagi semangat, segala-gala lah semua nasihat kan. Kami bertiga beradik ni akan tetap bersatu insyaAllah. Ini adalah perjuangan kami yang tidak akan pernah padam, yang tidak akan pernah berputus asa dalam setiap apa saja masalah yang datang insyaAllah. Okey, terima kasih. Cepatlah habis. Alhamdulillah. Tahniah Kak Mas. Kita bagi love kepada Kak Mas. Tahniah speaker hebat malam ni walaupun first time kan jadi speaker untuk produk tapi memang luar biasa Kak Mas. Bagi love kat Kak Mas. Semua ada lagi tak? Bagi akaun love dekat Mas. Love.
Alhamdulillah. Siapa dapat rasa dapat ilmu baru malam ni? Tekan 1. Siapa rasa dapat ilmu baru walaupun sikit, tekan 1. Syaf lagi? 3 orang. Acah Jan. Aris. Apa ilmu baru tu? Cuba share. Dekat room tu. Chat room tu. Salah satunya apa tu? Sebab kita tak pernah dengar tumbuhan sukulen, betul tak? Sukulen. Betul? Aloe vera tu, vera tu pun ada maksud dia rupanya kan, aloe vera. Rupanya vera tu maksud dia sejati kan Kak Mas? Tumbuhan yang sejati kan. Baik untuk pencernaan, untuk kulit. Kan Kak Mas kan? Bagus idea Kak Mas. Sukulen tu tumbuhan yang menyimpan air dalam daun, batang dan akarnya. Sebab dia nak hidup dalam keadaan yang kering, kan Kak Mas kan? Sukulen. Dia maksudnya kan, aloe vera ni memang luar biasa lah. Rugi tak nak minum aloe vera. Dan aloe vera Forever Living ni ialah spesies yang terbaik dunia. Barbadensis miller. Spesies yang nombor 1 lah kan. So, rugilah kalau macam kita pun tak payah susah nak ambil, nak potong aloe vera tu, nak bersihkan, nak proses susah kan. Sebab ni senang je, buka air botol kuning tu, kita terus minum kan, simpan dalam tais. Kak Bida sekarang ni berada di Terengganu. Memang Kak Bida bawa ke mana-mana. Dalam kereta tengah drive pun bawa. Memang kalau kita biasakan dengan aloe vera ni memang dapat energi yang luar biasa lah kan. Okay, tahniah buat Kak Mas. Dan malam ni kita berapa partisipan ni? Tahniah kepada 29 orang partisipan yang join kelas Kak Mas ni. Dan kita sama-sama doakan tahun 2026 ni Kak Mas ke manager, insyaAllah. Dan yang dalam ni yang belum manager pun kita sama-sama doakan. Yang nak ke Forever to Drive, Eagle Manager, Forever to Drive, CBM, ke Hong Kong. Tengok background Kak Bedah malam ni. Jom sama-sama kita tukar. Best tak kelas malam ni? Best tak? Okay, semua best kan? Lepas ni kita rotate pula tukar untuk yang lain buat kelas produk kan. Nanti mungkin supervisor lain boleh continue produk madu, lepas tu omega, lagi kan. So jadi kelas ni meriah lah kan, setiap sebulan 2 kali kan kita ada kelas daripada supervisor lain lah. Okay, semua ada soalan nak tanya Kak Mas? Ada soalan? Best kan? Okay, kita sudahi kelas malam. Okay, Kak Bida minta maaf kan, line Kak Bida tak apa okey. Walaupun malam ni Kak Bida bawa wifi daripada rumah, tapi sebab dalam bangunan ke hotel ni, berapa kali terkeluar malam ni Zoom kan. Tapi Alhamdulillah, walaupun terkeluar masih boleh masuk balik. Sebab tadi kalau pakai line telefon ni tak tahulah yang dia apa. Nasib baiklah Kak Bida bawa wifi daripada rumah. Sebab hotel ni pun tak boleh connect password dia tadi. Okay semua, terima kasih dan kita sudahi malam ni dengan tasbih kifarah dan surah Wal-As. Semua boleh tak nak buka kamera ambil gambar? Buat kenangan malam ni kan? First time speaker. Jadi speaker Kak Mas. Okay, buat kamera semua, nak ambil gambar. Kak Mas ambil gambar Kak Mas, apa nak ambil ni? Kalau ada produk, tunjuk produk. Okay. 1, 2, 3. Lagi sekali, 1, 2, 3. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.